saya dah koyak rabak. Saya nak yang baru. Tolonglah buatkan ya. Awak ni semakin mengada-ngada lah sekarang. Kalau awak fikir awak boleh dapatkan segala-galanya dengan mudah, itu tandanya awak ni tak suka susah-susah. Teruklah. Saya tak pernah pun fikir begitu. Saya tak keberatan kalau susah sikit nak dapatkan sesuatu. Saya tak suka nak bertekan dengan awak ni lah. Kurang ajar. Apa ni? Bukankah benda ni namanya straw? Ini straw orang kaya. Bila awak merayau-rayau dengan benda ni, segala permintaan awak akan jadi kenyataan. Betulkah apa awak cakap ni, Saya akan tunjukkan kepada awak. Permintaan saya ialah nak makan kek jam kacang. Ada sedikit kek jam kacang di dapur. Tapi Mama akan marah kalau tak minta kebenaran. Tinggalkan apa benda tu? Bagus juga kau bawa benda ni kemari. Papa rasa segar sekarang. Bersih yang tersekat betul-betul terjadi. Bapa rasa lega sekarang. Apa benda tu? Orang yang telah menggunakan batas straw tu mesti tukar dengan sesuatu barang yang sebagai ganti. Tapi Papa tak ada apa-apa barang nak ganti. Oh ya, Papa akan beri kau manik kaca sebagai ganti. Tak jauh bezanya kan? Kalau saya yakin saya akan dapat juga kek jam kacang tu nanti. Itu pun dia. Mama sedang memikirkan apa nak buat dengan butang Mama yang hilang dari pakaian Mama. Baguslah kau dah jumpa. Mama benarkan kau makan kek kacang, ya? Tengok. Kalau begitu saya pun nak cuba juga. Baiklah. Harapan saya ialah sarung tangan. Sarung tangan. Apa yang perlu awak buat ialah berjalan ke sana kemari. Pergilah. Baiklah. Jalan saja dengan penuh sabar ya. Susah betul saya nak percaya. Orang akan menukar benda ni dengan sarung tangan mereka. Itu dia. Tunggu sekejap. Apa awak ni? Salah ni. Saya tak fikir sesuka ada sarung tangan, tapi cubalah tengok. Awak ada rasa apa-apa? Ada apa ni? Oh iya, awak ada rasa apa-apa tak seperti sarung tangan ke? Pulangkan duit 100 yen yang saya bayar semasa kita minum tempoh hari. Ya! Adakah semuanya akan berjalan dengan lancar? Sedang mula rasa ragu. Saya nanti yang buat. Tapi kau dah hilang straw tu. Jangan nangislah. Nanti Mama cari yang lain. Jangan nangis ya. Awak boleh ambil yang ini. Terima kasih banyak. Awak sungguh baik hati. Suka ke? Saya cuma dapat ini dari straw tu. Bukan sarung tangan seperti yang saya harap-harapkan. Nantilah. Awak nak makan sarung tangan saya. Apa dia? Awak baru saja makan barang saya. Saya ada apa salah. Tapi saya tak ada apa nak bagi ganti kepada awak. Oh ya, awak ambillah alas tempat tidur saya ni. Ya, saya dalam perjalanan ke satu perjumpaan perniagaan yang penting. Saya rasa bimbang kalau saya terlewat nanti. Sudah tentu saya akan rugi besar. Oh ya, saya mesti beri sesuatu sebagai ganti. Katakanlah apa saja yang awak mahu. Apa? Betulkah ni? Wah. Bukankah ini sarung tangan yang baru dan cantik? Dia ialah presiden syarikat barangan sukan. Jadi straw tu awak dapat dengan permintaan awak lah ya. Tapi straw tu ada banyak jenis tau. Berikan straw tu pada saya sekarang. Straw tu tak ada dengan saya. Doraemon yang simpan pakai saya lah. Nah, satu saja. Baiklah straw, saya nak satu barang saja. Saya nak pistol model baru. Faham tak? Pistol model baru yang bagus. Itu saja yang saya nak cakap. Sekarang saya akan berjalan ke sana ke sini dengan cepat.
Baik. Ambil. Tolong. Tak ada apa pun yang berlaku. Tengoklah dulu. Serah pasu rupanya. Tak guna. Ya, betul. Itu yang kita nak tadi.